macam mana pula dengan power Smart #1 Brabus. Okey, jom kita tengok dekat bahagian sini. Ya, dia tak ada enjin sebab ini adalah model EV, tapi dia ada sedikit ruang penyimpanan barang, so bolehlah korang letak barang macam kabel dia. Okey, model ini datangkan dengan dual motor elektrik yang membuatkan dia sebuah model all-wheel drive. Dia punya power adalah sekitar 315 kW dengan 543 Nm of torque. Okey, 0 hingga 100 model ini boleh capai hanya dalam masa 3.9 saat sahaja. So, kereta ni memang laju, weh. Okey, sekarang kita duduk pula dekat tempat belakang. Bagi saya memang luas lah. Nampak? Sini ruang kaki luas, ruang kepala luas. Tambah pula dengan adanya panoramic roof yang besar gedabak macam ni. Okey, so nak bagi selesa lagi, ada corong aircon dekat sini. Lepas tu ada dua USB untuk korang charge. Satu lagi, sebagai sebuah EV, dia punya lantai memang flat. Dan tempat duduk dia selesa dan tidak terlalu menegak. Dan yes, ada seatbelt dia pun berwarna merah, nak dapat bagi sporty.